terbuka ni? Pilih lagu, nak pilih lagu. Kenapa tak bangun ni? Baru bangun. Jalan kat sini beli kedai. Baik, sebab tadi atuk kamu sudah hantarkan, tapi kalau ada yang nak hantar lagi boleh saja. Okey. Tu nantilah. Saya kena cek dengan atuk lah. Lagu buatlah nak tidur. Oh, lagu ni ngantuk kan ke, Aimi? Makan pun jangan lupa. Dengar ke lagu? Okay, saya cari lagu yang ceria sikit lah. Lagu ni selalu ngantuk lah. Ada lagu ni. Ni macam happy. Takut Lana yang sini. Tak, saya okey. Sekejap, saya tekan lagu. Dengar tak lagu? Nona tu macam kenal lah. Dengar, okey. Dia macam sedang-sedang kan volume dia. Siapa yang nyanyi ni? $40, $30. Ramainya. Boleh. Audi siapa tu masuk? Audi, Lara bukan? Audi, saya nak beli makan. Nak dimakan. Oh, ni Nona Lana. Ni Nona apa Lana? Ya. Oh ya ni. Ya. Dewi, kamu ambil Okey. holdernya. Lagi apa-apa perbincangan tentang No, howdy harga Nona, dah lama tak makanan jumpa. yang bahan-bahan lagi? Ni, kamu ada Okey, kalau tidak makanan ada, yang medium esok kah? Kita mulakan harganya saudara naik. aku sampai tidak dengan Baik. layan. Selepas ribut. Oh. Tuan Dan. Selepas ribut Ya, selepas Tuan ribut dapat 6 pagi. kehidupan ini Dah boleh suka. Baik, sabar je, mulakan harga yang baru. Tayar. Baik. Ya. Dah fly kat sana ke? Pelanggan tanya kenapa naikkan kita punya costing. Perlukan, alamak, saya tak ada lah paling teruk sekarang ni. susu Ada tak yang tak perlu kan? Ya. Tuan Dan Itu mau makan sajalah. Tapi bagi saya madu Ya, tidak terlalu banyak sangat apa pakai yang kan. ada kamu jual? Tapi madu sekarang dah bagus sikit lah. Makan Rasanya yang- tadi sampai skop sampai. Kamu ni kan Ya, apa? kurang asam juga ya. Berapa Dah ratus makan kamu dan dapat? hide dengan Madu? dengan luar. Sebab tak silap saya Ini madu aku mau apa? cuma menggunakan untuk bagi saya air yellow mentos satu. saja betul. Boleh. Saya tunggu di sini. Ya. Ya. Si suruh Tu ambil. madu Ya, susu yang susu kita lah. parah sangat ni. Nona,
Duduk dulu Okay, Nona. tak apa. Oh, Kita baik-baik. naikkan dulu. Kita naikkan harga esok pagi ya. Okey. Enggak beratus sekali ya. Lagi satu. Mateo, kamu boleh apa tu? Bilang Nona Tira apa barang kurang, minta bantuan untuk yang boleh kutip, kita kutip ah. Yang barang untuk beli biarkan bapa dengan Isabel uruskan lah. Yang siapa boleh uruskan. Boleh deal dengan tuan siapa Smith yang Sudah deal. Sudah deal. Cuma mereka punya lembu tu susah diperang. Kamu kena faham. Prosesnya susah. Habis susu lah. Mereka Saya rasa macam masuk meeting tiba-tiba. susah sedikit tau. Mereka kena jaga lembu itu, bawa ke hulu ke hilir. Lepas tu mau perah lagi. Kamu kena faham situasi mereka. Kamu boleh lah. Apa dia? Ya. Jadi kita kena faham ni semua. Mereka pun susah juga. Tapi kenapa susu dekat kampung kita tidak dapat diambil? Ya. Lagi senang kita punya kerja untuk masak. Saya dengar. Dapat bahan. Cuma mereka lagi susah tau Susu untuk apa? jaga ternak Kampung-kampung. lembu Iya. dengan susu semua. Itulah import lagi. Ya. Apalah. Barangkali lembu kamu Okey. susunya Ada apa-apa sudah lagi expired, ya? masa perbincangan apa tu harga Lembu jantan. bahan-bahan? Oh, lembu jantan. Lembu jantan tak Okey. ada. Lembu jantan tak ada. Beritahu Mateo kamu cek apa-apa barang perlu yang kurang, beritahu di Sekejap. dalam akhbar dan masing-masing Okey. yang siapa ambil tanggungjawab itu tolong jalankan lah. Cuma madu, susu, garam, ais biar bapa urusan sendiri dengan supplier lah. Baik, itu saja. Ada apa-apa lagi? Kau tiup lagi siap. Kalau tidak apa-apa lagi boleh bersurai lah. Terima kasih ya. Hai Lana Croft. Oh, hari ini tidaklah letih lah. Hello Yazid. 800 apa? Sudah dapat makanan Nona? Belum lagi tuan. Belum lagi ya. Apa dia? Dewi sudah masak dengan Lona Nana. Baik. Seperti selalu ya, Joaquin Moreta. Ya, howdy ya. Ni Tuan Dan, ini anak saya sudah masak makanan kamu ah. Anak kamu? Ya ni, Anak kamu? Dewi. Happy birthday. Mana birthday saya hari ni? Siapa Nona sana? Berapa Sudah, harganya? kejap aja kita bagi tu. Ya. Tuan Hamdan, kau Tuan Hamdan Nona sakit ke? Ya. Ada apa ah? Apa nak Itu Tuan Mateo kat sini ya. Ya, howdy. Apa? Ya, Tuan Joaquin Mateo. Moreta. Oh ya, Maaf, Ini ah. kamu Tuan Mateo. Ini. sana di counter sana. Oh di sana, ni bukan yang Mari uncle saya. sebentar, Joaquin Moreta. Marilah kita bincang di mana? Mari di atas pun boleh. Siapa? Apa? Oh sabar. Ya. Ini sudah ada ambil ni kan ordernya. Ini. Nona ini. Ya, dengan Nona Dewi. Oh Dewi, okey baik. Enjoy ya. Happy streaming, thank you. Howdy. Ram. Di sebelah dia. Sudah kan Nona? Ini Nona Lana kah? Ya, betul. Sabarlah. Itu Tuan Smith kah? Ya, betul. Kamu tidak hormat dengan tuan rumah. Ha? Berapa Sudah semuanya? bayar? Kamu sudah bayar kah? Belum. Berapa kamu beli? Saya beli satu set saja. Medium kah? High kah? Ya betul yang Satu yang set medium. Tak apa, Dewi tak apa. Tidak ambil, tak payah ambil duit. Nanti saya bayar. Tuan ni siapa tuan? Saya lah Tuan Mateo. Oh, Iya. Rasanya yang lain boleh tahan pergerakan. Kamu banyak bantu sini ya. Supply sini. Jadi saya tak sampai hati. Kamu ambil duit. oh tidak apalah. Proses jadi butter jadi masalah. Tidak mengapa lah. Saya melalu di sini saja. Saya nak kena ke ladang sekejap lagi tu beli makanan dulu. Baik. Hati-hati ya Nona. Baik. Terima kasih ya tuan. Kita jumpa lagi. Okey. Kabaya Ada desa kat di tuan ini. Sila menyebar kabaya desa di sini. Ya, dia tak lama.
Mama tuan tadi mana? Terima kasih Nona Lana. Tuan mana? Terima kasih. Emerald Station. Si baik tidak kena saya. Tidak, saya ingat kamu mau bantuan. Saya ingat kamu sangkut. Hari ni. Kau tu jangan kawan. Sikit. Sejak bila cakap, saya tidak cakap macam tu tahu. Saya pun tidak tahu kamu sudah tumbang tahu. Thank you Magna pada Pascat. Dah makan? Dah. Kedua, Berzanzi. Sudah makan. ya saya berjanji tahu. Janji. Bodoh. Janji. Geli kan saya dengar. Tidak mahu punca. Nona nama sebab apa, Nona? Punca saya Nama saya Lana. semua Frankie. Oh, nama diberi Lana. Ya betul. Tuan? Ya, howdy Nona, selalu kenal. Nama saya Frankie ya. Freaky? Ya, ya. Baik. Ni apa ni? Frankie Fokido nama dia. Ni tuan ini Nona Lana di Smith tau. Apa dismiss? D. Smith. D Smith. Itu keluarganya. Keluarga D Kira- Smith. Kira salam kat bapak kamu Smith. Cakap Tuan Jericho ke salam kat dia. Baik. Bapak saya kadang-kadang tak ada lah. Atuk saya ada lah. Dia memang macam tu lah daripada dulu. Nah, dari dulu lagi macam tu saya kenal dia. Hmm. Dia sepertinya biskut Mary. Ya, Brown. sebenarnya Nona Bukan Mary Brown, Kismo. boleh buat ah. Ya, dulu saya pergi Blackwater. Ya. Wara. Sekali lagi Nona. Kenapa? Saja Blackwater. Nona. Blackwater? Ya, terubat Mereka dengan saya. kata tolong rusuk kata. Dia kata. Tegang sekarang ya. Dulu saya belajar di London lah. Saya baru balik sini sebenarnya. London Cakoro. Ya, London Cokoro. Saya suka London Cakoro. Oh betul. Oh ya kah? London Cakoro. Ya, Nona. Kamu seorang saja di sini. Ya, saya lalu di sini seorang tadi. Sekarang saya nak ke ladang lah. Hey, Oh. apa kamu ni? Hey, Sudah beristeri pun menggatal lagi dengan Nona. sisi makanan. Ada bandit. Kenapa? Saya Siapa kata dengan kamu kah? Nona? Ya. Ya? Nona, saya mau tanya kamu Ya, kenapa? dengar ke suara saya? Dengar suara kamu, kenapa? Kamu punya keluarga kan urusan susu kan? Betul kan? Memang tiada stok lagi kan untuk susu untuk esok kalau Kamu mau pusing-pusing buat beli. Sebabnya kami menguruskan susu dan memberikan kepada banyak tempat, Tuan. Jadi itu yang sekarang kesempitan lah. Tapi nanti pada masa depan, nanti bila lagi banyak lagi ranch dan penghasil susu, nanti problem ini tak akan ada lagi lah. Jadi kamu jangan risau. Saat ini je lah kamu kena sabar sikit lah. Saya faham lah, tapi boleh ke dapatkan susu untuk esok? Untuk esok? Ya. Okay, baik. Berikan saya masa untuk tanyakan kepada atuk saya, boleh? Sebab saya baru bangun, jadi saya belum kesampaian berjumpa atuk saya ni. Kalau ada boleh cari Isabel lah. Mana Isabel? Ya, saya memang berurusan dengan Isabel. Ya. Ya, jangan risau. Terima kasih. Sorry mencela Nona. Siapa Ya. nama Atuk Nona? Atuk saya, Atuk Ya. Smith. Atuk Smith Perilis. Ya. Kira salam kat dia. Baik-baik. Nanti Nona cakap saja Frankie Santero kirim salam sama dia. Tuan Frankie Santero. Okey, baik. Ya. Ada apa lagi pesanan? Boleh saya pergi? Saya mau Tidak tanya lah. kamu doktor pula. Nona tunggu Grab kah? Sini tak ada Grab tau. Tidak apa? Nona tunggu Grab kah? Oh, tak, saya tengah hantar surat, menunggu surat. Begitulah. Kalau saya naik kuda kan nanti tak dapat baca surat. Oh, ni papa kamu, Nona Dewi. Bukan cuba-cuba. Bapak ini mau jadi friendly. Bapak ni mau jadi friendly, so kena tegur-menegur lah. Salah bapak Ya, menegur. betul. Oh, Adakah kena saya- oh ni papa kamu. Ada saya menggatalkan dengan kamu kan Nona? Howdy pakcik. Howdy. Ini ada saya mengatakan kamu kan Nona? Tak ada kan? Tidaklah, saya berkawan baik dengan anak kamu ni sebenarnya. Oh ya kah? Ya. Kau pusing
Okay lah, saya beransur dulu ya Tuan dan Nona. Baik-baik jaga diri ya. Okay, hati-hati. Boleh kirim salam Jaga- kepada Nona Kylie, datuk kamu semua di sana. Baik Tuan. Nama Okay. saya tak tahu lah saya pun tak tahu lah nama saya tiba-tiba. Saya ambil Dewi? dulu lah. Mana Dewi ya? Gerak dulu, saya gerak sekarang Nona Dewi. Bye-bye. Ni saya jumpa Kylie. Ni saya kirim salam untuk kamu. Okay, bagai-bagai. Dapat Dewi. Bagai-bagai Nona. Orang nak gerak. Sudah soalan. Dah makan waya ke London? Bukan kat Korea ke? Hujan lah pula. Wait, saya nak kena... Sekejap saya check. Saya nak kena collect madu ni. Emerald Station, okay. Emerald Station dah dekat dengan Emerald Ranch lah kan? That low 20. Comel betul lah Dewi ya. Dia memang comel. Dia guna bahasa isyarat. Bagusnya tentang salon Sandal ni kan, diorang pemurah. Macam tak pemurah pemurah rezeki apa word tak allocate macam kita datang, pasal kita kan supplier kan, kita datang nak beli makan, nanti diorang selalu tak kasi bayar tau, diorang selalu belanja. Dengan rambut pendek dia, iya. Saya macam nak pergi ranch. Nak pergi Trapper. Oh jauh, Trapper jauh lah. Tak apalah. Untungnya sel tak lah. Bukannya selalu belanja. Lagipun saya tak selalu pergi sini beli makan. Tapi compare dengan bila saya berurusan dengan salon lain kan, salon ni selalu belanja. Macam Alhamdulillah orang bayar. Kita pun tak berharap. Okey je nak bayar. Mana jalan dia ke sini? Ya, kadang-kadang segan juga. Alah, kita tak boleh macam expect orang tu akan kasi kita free just because kita supplier. Dia pun nak earn profit, dia pun ada business nak run. So, kita beli je. Tapi Alhamdulillah Sandal ni selalu dia punya customer service lah kan, dengan own suppliers pun macam very nice lah. Bila saya datang hari tu dengan datuk saya, wah, diorang ramai-ramai sambut tau. Terima kasih tuan bawa susu. Jadi kita pun gembira lah nak buat bisnes dengan diorang. Cuma tadi lah tiba-tiba saya masuk macam tengah ada meeting. Saya segan pula. Macam tak dengar lagu, Cik. Salah. Sini. Thank you, Aziz, for tapping. Macam nak hujan aja ni.
Jauh lagi ke? Macam jauh lagi. Tak ada, dah sampai, dah sampai. Sampai ke ni? Dah sampai dah ni. Ya Allah, ni kuda pun. Howdy. Lama ke tunggu? Menung kah? Lama ke tunggu? Maaf ya. Tadi ada orang borak dengan saya di Saint Denis. Oh, kamu daripada Saint Denis? Ya, saya lalu Saint Denis. Sebab tadi kan bila kami berurusan di Saint Denis, saya tidur di situ saja. Faham. Sekejap, saya mau memberikan... Boleh. Sekejap dah lama ikan di stok. Kalau saya makan nanti penuh sangat, muntah. Ini membiru, rumahnya dia memburu. Baik. Wah, banyak juga. Ya, Lana tidur lambat ke malam ni? Lagi 1 jam begitu kot. Kalau sempat, nanti Lana pergi kutip lagi sekali ya. Boleh. Lepas tu terus tambahkan saja air. Tambahkan air? Baik. Boleh. Kamu sudah mau tidur sekarang kah? Ya, benar. Baik. Faham. So, Boleh. Ni lagi satu. Ni macam mana? Macam mana, apa tu? Saya sudah beli lagi satu rumah lebah. Oh ya. Untuk kamu. Kamu mau pasang di mana? Kamu mau saya pegang dulu ke macam mana? Okay, kamu pegang dulu boleh? Saya rasa mungkin malam ni tak pasang lah. Mungkin esok kah? Boleh? Boleh. Lepas tu Datuk, kamu ada kah? Saya rasa datuk saya ada di ladang. Bolehkah saya... Kamu nak bertemu dengan sekarang kah? Tak payahlah. Mengenai apa? Madu? Tidak. Nanti saya jumpa dengan atuk kamu. Boleh kah? Boleh. So nanti saya pegang dulu benda ni. Nanti kemudian sajalah kita bincang. Okey, baik. Ni mau pergi untuk susu Ya. Adik saya sudah tunggu di situ. Okey. Ya. Dan lagi satu pesan saya. Kawasan ni hati-hati tau. Kawasan ni? Ya. Oh. Seluruh kawasan ni. Seluruh? Ya. Sebab tadi bandit berlega-lega kawasan ni. Oh, itulah saya dapat surat tadi daripada Tuari. Dia pun katakan baik-baik. Kata ada bandit menghampiri roads. Ya kah? Betul lah tu. Tadi mereka mau bandit saya. Oh, semasa kamu duduk di sini? Iya, tapi saya tak tahu, mungkin mereka mengenali saya kot. Tapi tak tahulah. Mereka tanya nama, lepas tu mereka lari saja.
Wah kau, kuasa nama kamu kuat lah. Tidak ah. Suka-suka. Mana tahu. Tidak, saya bukan siapa-siapa. Okay, baik. Saya pastikan saya hati-hati. Saya terus segera ke range saja. Iyalah. Jaga diri kamu. Okay, baik. Terima kasih tuan. Okey, sama-sama. Nanti kita jumpa lagi. Baik. Ada bandit. Jadi baik tadi saya lambat-lambat datang. Ni kalau saya datang awal-awal, mungkin ada bandit kot. Mana dia? Sini lah. Betul lah. Sini lah. Howdy. Bagi. Howdy. Sorry. Ya kak. Kamu seorang kah? Di sana. Kayu di sana. Kali di sana. Atuk saya ada kah? Tok kamu pergi Blackwater. Oh. Tadi ada bandit dari sini kah? Ya. Kawasan sini. Oh. Dia jalan ke arah sana. Mungkin ke Rudes. Sebab saya dari Saint Denis, jadi Itu yang bandit berpunca hitam kuningnya. oh. Kamu kenal kan bandit tu? Itu rebel lah. Oh. Kalau ponco habis ada stripe merah tu rebel juga kah? Bukan. Itu bukan. Oh, tu orang lain. Kamu tengah Ya. tanam apa ni? Carrot. Okay, saya jangan kacau. Kejap ni. Nanti saya datanglah balik sana. Okay, baik. Jauhnya kamu tanam. Kenapa tak nak tanam dekat sikit? Takut ini kering. Itu ada pipe sana. Ada apa? Itu ada apa itu? Oh, the pipe. Ambil air. Oh. Saya tak mahir dalam menanam, jadi saya tak tahu. Jadi kalau kita tiba-tiba boleh kalau hujan, tapi kalau tiba-tiba berhenti habis lah. Okay. Rajinnya, ya. Ni kalau dia macam ni kan, macam kita tengok tidak boleh, itu salah. Sebab kalau sini kita tidak dapat tengok, kita mesti pusing sebelah sini. Oh, begitu. Ya, beritahu lah. Jadi maksudnya selama ni kamu tak payah cuci mata sepatutnya? Ya. Okay, tak apalah. Kamu belajar lah. Oops. Saya beritahu lah. Sebab saya ni tadi saya berhabis tengok. Lepas tu? Lepas tu saya pergi pusing. Tapi boleh? Boleh. Sekarang kamu tahulah. Ya, tapi Kamu dah bagi tahu dekat Kylie? Dia tahu mungkin kadang-kadang dia betul-betul kumbang lah. Tapi kalau kamu balik-balik tekan tu tidak boleh. Kumbang lah tu. Saya pergi cakap hai dengan Kylie dulu. Howdy adik. Baju baru lagi. Baju baru lagi. Comel baju ni. Ini baju dalam saji tadi. Oh, dalam saji. Saya kesejukan. Tahu kakak. Habis kamu ada ubat tadi? Ada ubat tidak? Tidak. Saya baru beli. Baru saja saya beli tadi. Yang antibiotik kan? Ya. Antibiotik kan? Ya, standby dalam badan satu. Ya. Kamu ada antibiotik kah? Ada dekat ni. Standby dalam badan satu. Kalau sejuk. Nampak saya macam merah. Alamak.
Sepatutnya brown tau. Kita buka vest lah. Tak, rambut dia rambut sama. Warna je. Baju saya terlawas pula lah nak buat kerja. Tak apalah. Oh, ni tak boleh. 3 minit. Ni pun sama kot. Cuma 3 minit ni. Tapi kalau dari sini rambut saya nampak colour brown. Tapi bila masuk dalam tadi warna merah. Tak faham lah. Badan kamu ada kosong kan? Ada? Kenapa? Ni ada carrot. Oh, untuk kuda kan? Kamu ada juga makan kah? Ada. Kamu nak daging lagi kah? Daging dah banyak ni. Ada banyak? 20. Okey, saya ada 2 dengan 1 game meat ni. Oh. Simpanlah dulu. Nanti saya pun ada banyak ni. Okey. Kalau ada daging, saya tidak beli lah. Masak saja. Tak bosan kah makan daging saja? Tidaklah. Saya punya duit mau simpan lah. Baik. Saya mau 10 vegan lah. Kamu mau 10 vegan? Saya perlukan vegan. Oh, perlukan. Saya kamu cakap kamu nak 10 vegan. Banyak ya. Kalau 10 vegan sudah sultan lah. Ya, betul. Ya, itu dikira sudah orang kaya lah. Dia boleh ada ranch sendiri lah. Ni dah boleh ambil ni. Saya ambil lah. Saya ambil daripada yang itulah. Baik. Ni bukan pakaian mik sebenarnya. Ni pakaian biasa. Ada pakaian mik yang lagi satu. Ni tak salah pakaian pertama kali saya masuk negara ni. Siapa tu? Formal betul lah. Itulah. Ada lengan panjang kan. Saya nak kena buat lagi banyak baju lah. Dah bosan saya buat baju sama je. Kat berapa bulan pergi gym. Kira tak? Dia angkat weight sambil pakai baju formal ni. Baju putih baru. Atuk saya nak buka storage pula. Sekejap Buka. Audi atau ya? Ya, Audi. Itu ada satu model yang baru kan. Aha. Dia baru sudah Datuk. Nanti kalau Datuk tak ada esok,
Siapa nanti pesan dengan siapa-siapa, dia akan ambil je lah. Siapa? Tapi Siapa ambil? tak pasti sama ada yang menyurat itu ataupun orang lain. Tapi dia katakan dia dari Tumbleweed lah. Tumbleweed. Faham? Benda baru tu. Jadi satu lagi dalam wagon tu. Dalam wagon nanti Atuk letakkan dalam tu 250. Kalau ikutkan itu Valentine punya. Okey. 750 untuk Valentine seorang. Tak, 250. Oh, 250. Okey. Semua 250. Okey. Next, kalau dia orang tanya lagi, next 3 day kita akan restock balik. Okey, baik. Ni nak tanya, yang Blackwater Atuk dah hantar kan? Dah. So, tadi saya tak tahu yang Atuk dah hantar. Saya suratkan, tapi dia kata Atuk dah hantar. Lepas tu dia tanya, ada lagi ke malam ni? Saya cakap, oh sekejap, bagi saya tanya Atuk dulu. Macam gitu. Ya, tadi dia datang dah. Anna tadi. Okey. Atuk bagi dia 250. Dah beritahu dah. Okey lah, bagus lah. Tuan Izio tu. Dia kata kalau ada extra boleh je bagi kat dia. Saya cakap itu. Saya check Atuk dulu. Yang Annesburg itu. Annesburg belum settle lagi. Siapa tu? Itu tuan siapa? Tak tahu. Jadi sekarang yang top priority is dah tepikan untuk Valentine kan? Valentine kalau ikutkan dia dah ada stok dia dah. Ya, Valentine dah ada stok. Habis yang untuk Tumbleweed belum ada. Yang tak ada lagi ni Tumbleweed dengan Annesburg. Okey, kalau kita ada lebih. Kalau kita ada lebih, kita terus bagi 250 juga. Okey, baik. Lebih kita bagi 100 itu. 100. Nak bagi balance dia semua. 200 setengah. Nanti next 3 hari kita mungkin tambah 100 ke satu bar. Okey. Habis yang tadi Atuk cakap Tumbleweed tu macam mana? Tumbleweed pun sama juga. Kita bagi 100 dulu. Tak, 200 setengah. 200 setengah, baik. Okey lah. Memang standard kan. Okey, kalau gitu sekarang ni kita cuba sekatakan semualah Annesburg dengan Tumbleweed. Okey, baik. So sekarang ni Valentine dah settle. So sekarang ni kita tengah collectkan untuk Annesburg dengan Tumbleweed lah. Dia bilang dia mau ambil angin di sini katanya. Yang tu tadi kan? Dia mau apa? Kenapa dia rounding di sini? Apa? Biarkan. Begini, Atuk nak besar dengan semua. Ya. Apa benda yang tak penting sekitar sini, tak abaikan, kita fokus apa yang kita nak buat sekarang. Tadi ada bandit datang. Dia nak apa? Tak apa, biar. Dia tak kacau kan? Dia tidak kacau. Dia terus Okey. Okey, kita buat kerja kita sajalah. Ya, tapi kenapa saya punya badan lemas sekali ya? Saya cari herba sekejap ya. Kenapa Atuk? Atuk letakkan balik yang dalam tu. Apa yang untuk Valentine tu, letak dalam tu balik. Dalam storage balik, boleh? Lagi ya. Tak sakit ni. Tak apa letak je. Letak baik dulu. Nak saya hantarkan ke Valentine malam ni juga kah? Macam mana? Saya esok sekali dengan tu lah. Sekali dengan Tumbleweed lah. Boleh lah. Tak apa, kita sekarang fokuskan nak kumpul semua dulu. Nanti semua dah dalam tu, esok hantar-hantar lah. Senang. Sebab sekarang ni plan kita adalah nak bagi benda ni jalan semua. Ya, betul-betul.
kita cuba balik konsep yang awal-awal itu 5 hari sekali stok, 5 hari sekali stok. Ini dah macam hari-hari kita stok lah. Ya. Sekarang So saya nampak Atuk buat macam tu. Hari tu bukan lain. saya buat macam tu. Tak. Tak Bukan saya. cuba. Dia terpaksa kita buat macam tu. Kalau tak Buat orang tak ada permintaan stok. dia. So macam Lana tahu dia kena spam dengan surat. Ya, betul. Kadang-kadang kakak nak kena pandai delay sikit reply tu. Jadi ada makan hari. So itu yang menyebabkan kita terpaksa. Itu yang menyebabkan kita terpaksa push ni. Kira kita kalau boleh ada masa satu hari kalau ada semua untuk cuba cari orang lagi pun tak boleh juga kalau kita berkumpul kan. Lama juga masanya. Tak ada tak. Boleh je stay. Kita tak apa ni pasal mencari orang tu saya ada juga tanya orang lah macam Tuan Fizo. Hari tu dia ada tanya sini ada perlukan pekerja ke tak. Ni saya dah cakap dengan dia kalau awak ada kenalan boleh begitu lah. Tapi tak nak yang sebarang yang macam kalau boleh cari yang macam kita. Macam kita yang boleh komit. Yelah betul lah. Saya cakap awak nak kena ada siang hari. Kalau awak rajin okay on. Kalau tak on lah. Atau nak lepas tu kalau ada orang yang tak kenal tu mungkin kena bagi dia chance untuk 2 hari dulu lah macam part time ke apa semua. Kita tengok boleh. Yang tuan yang dulu hari tu Atuk hire tu mana? Tak nampak. Tu bukan Atuk hire. Oh seorang tu Tuan Victor. Oh Tuan Victor yang saya Atuk nak buang nanti. Buang aje lah tu. Saya tak nampak pun dia. Okay jom kita buat kerja. Ada lagi ke Atuk nak cakap? Kita Kerja kena tunggu. Kenapa adik? Kena tunggu. Ni baru angkat. Ni apa ni kakak tanya? Macam mana tadi adik pergi tu St. Denis Court? Ya, betul. Lepas tu saya cuba-cubalah letak nama Kylie Rose. Yelah, yang panjang. Lepas tu macam tak cantik pula kalau sambung Rose tu. Habis? Dah tukar lah ni? Tekan yang ni. Sekejap, saya tunjuk. Oh, kamu dah buat ID card terus? Ya, tadi saya jumpa Lumin. Oh lah. Jom lah, Valentine. Tak apalah. Apa dekat Valentine? Ya. Tak apalah, akak buat esok je. Ni nak tolong Atuk dengan susu ni. Tak apa. Esok saja. Sekejap saja buat dia. Tapi kan dah dekat sini kan, tak apalah. Tapi kan tadi Lumin tu tidak minta bayaran lah. Serius lah? Sekali lah. Ya. Pelik sekali lah. Dia okey, saya datang. Lepas tu dia tanya saya macam ni. Nona ada bucin ke? Lepas tu saya cakap, Tuan, saya mau buat ID. Saya terus tukar dia punya soalan lah. Mereka tidak meminta bayar sebab kamu Nona. Kalau Tuan. Oh gitu kah? Patut kakak pergi sekarang? Patut. Sebab mereka ramai di sana. Sekarang ni? Ya, mereka ramai di sana tadi. Kamu nak tengok dari mana? Saya tidak tahu. Ya? No, tak ada ID card lagi. Ya. Tadi sajalah. Sekarang saya tidak tahulah ramai ke tidak. Ya, tu pasal. Boleh je lari sekejap. Lepas tu datang balik. Saya pun mau beli air lagi ni. Air sudah habis lah. Oh ya kah? Okey lah. Pergi dengan kakak lah, jom. Sekejap. Susu lagi berapa minit? Lama lagi tu. Lama lagi. Ya. Itu saya pergi buat ID card lah. Baik. Hati-hati ya. Saya tak ada mood nak pergi sana. Tapi adik. Kenapa? Bila nak gerak sana sini lagi. Saya nak stay saja satu lokasi. Tapi kalau adik saya nak teman, okey lah tu. Ya, pergi saja.
Okay, baik. Esok je lah. Tak penting tu. Penting sayang. Apa? Ya, apa? Atuk cakap tak penting? Ya, dia cakap kamu tak penting. Ya, tu tak apalah. ID card tu akak buat besok je lah. Tak apa adik. Kita settle susu ni. Bukan. Weh? Sebab itu dia cakap tadi pergilah. Tengok dia datang. Mandai je kamu ya. Apa? Atuk cakap Really? Ayo. Atuk cakap yang Atuk cakap tu tak penting. Bukan kamu tak penting. Oh, tu yang ID card ni kan. Yelah saya cakap esok je. Tak apalah saya buat esok je. Saya nak settle susu ni. Itu yang Atuk maksudkan kan? Tak. Bukan. Habis? Tadi Atuk ada cakap sesuatu dengan dia. Atuk nak settlekan benda ni. Dia cakap, apa tu? Dia cakap, tak penting. Atuk cakap dengan dia. Tak, dia ingat dia yang tak penting. Mana ada. Aduh, kesian lah adik ni. Atuk jangan sembarang. Nanti dia merajuk tu. Janganlah Tok. Sakit. Mana ada tu. Okay. Susu tu apa? Untuk salon. Yelah buat dulu. Ya. Jom kakak. Okay, jom. Kakak ni pegang air kah? Hah? Hari tu tak ikut ke? Ya, mana tu hari tadi? Kau pegang air ke Buat jap? sekali. Buat sekali. Dan Atuk tengok berapa lama dah dia kat sini. Okay, bawa dia. Ya, saya keluarkan wagon lah. Saya jadi pemandu. Okay. Mana dia pergi? Lah. Dah kenapa dia hilang? Tu dia. Jom ikut sekali. Tak. Saya nanti Lemin paksa saya buat adik ada. Kami ada ini nanti saja. Tak, ikut teman kan sekali. Atuk suruh teman. Oh, okey. Kamu ni, ish. Ini nanti Lemin nampak. Naik abangku. Naik saja. Special tau. Naik. Terus duduk belakang. Dia duduk belakang kakak. Jap. Saya bawa Atuk nak ikut ke? Saya tak nak. Dia ke depan lagi. Macam mana? Abang ke kanan abang. Abang tekan D. Tidak boleh lah. Tekan D ke? Cuba kakak turun. Okey, kejap. Kak naik dia tepi. Dia pergi ke belakang. Okey. Lah, kenapa? Ni crash pula. Saya punya TeamSpeak crash. Ganas saya atuk iya. Daddy pun sama macam gitu kadang. Alah, dah jadi dah kan. Hello. Suara mana? Dengar kan? Dengar. Tak, agaknya suara hilang tadi. Adik cakap apa tadi? Adik cakap gambar tu pakai tudung lah. Pakai tudung. Aku nak tukar baju lah. Pakai yang baju dress lah. Saya nak pakai dress lah tadi. Pakai dress yang warna pink akak pakai semalam tu. Tak apalah adik pakai ni macam comel juga adik.
Tapi ada orang tegur, tak panas kah? Mereka tanya. Oh, yalah. Kenapa? Iya, Yazid. Kamu sudah berapa lama tadi di sini? Atuk sampai dah tegur tau. Apa dia? Ni, cakap dengan abang ni. Kamu dah berapa lama di sini tadi? Saya dari jam 10 lah. Kamu tak gerak ke mana-mana kah? Tidak, di sana saja. Kamu betul-betul pekerja tercontoh ni. Tidaklah. Sampai atuk sendiri tegur tadi. Dia katakan bawalah sekali itu hari tu berapa lama dia dekat sini. Saya inilah tidak apa. Saya pergi kampung tapi mereka tidak ada di kampung. Saya datang lagi sana. Oh. Mami kamu tidak ada kah? Dia di kampung sana. Pengutarba. Tapi saya sudah beritahu saya ini kerja di sini. Ya, kerja. Oh. Dia kata kerja rajin saja, bagus-baguslah. Okey lah tu. Adik, kirakan gambar tu tadi Lomen tu lukiskan ke adik yang berikan gambar tu? Ya, lukiskan. Ya, lukiskan. Oh. Apa kakak lukiskan gambar kakak tanya dia, mau bagi ke dia. Itulah kakak ada. Sana. Atuk ada pesan kan sebenarnya boleh lukis sendiri. Sana dia. Ya kak. Kenapa tu nak tembak? Tembak saya. Ya, sebab kamu langgar dia tadi. Okeylah ni. Okey. Kakak dengan tukar baju. Okey. Pelik boleh masuk je gitu. Mana baju tu? Mana tangan ni? Rasa macam jadi nyamuk pula. Mana ada? Tak ada apa-apa pun. Rasa tak kena mandi ya? Cuci muka je. Mandi ya. Sekejap je mandi. Janji. Juanji kan? Janji? Juanji? Oh, kamu mandi. Ya, pasal muka saya comot sekali. Oh, okey. Kamu mandi juga kah? Ya, mandi.
Saya tengah ambil air. Kan saya nak lukis gambar sendiri dulu kat sini. Kejap, saya cuba nak lukis gambar. Okay. Okay ke gini? IC je, saya tak ada IC. Saya nak baru nak buat ni. Terkencing lah pula. Okay ke ni? Ke nak pada depan lah? Bahaya tu, ya. Memang bahaya pun. Tak ada IC. Ke kanan sikit. Sekejap saya try dapatkan link dia dulu. Okay. Baru saya perasan lah. Dekat Ya, akak tengah lukis gambar. Kejap. Itu cakap suruh upload dekat satu website ni. Baik sekali Nona ini. Apa nama website tu? Saya bangkang ya Arif. Kenapa hari ini tidak hari esok Nona? Tidak. Sorry sekejap saya tengah upload.
Direct link. Okay, jom saya dah sedia. Mana Kylie? Mungkin depan tu. Dah macam mana? Nak kencing lah pula. Kencing lah. Tutup mata. Ya, tutup mata. Mana si adik tu? Pergi sini je. Howdy tuan. Howdy Nona. Sini saya masih boleh buat ID card kah? Boleh, tapi bukan dengan saya lah. Oh. Dengan Nona harus cari lawman. Oh, sebab kamu berdiri di sini, saya kamu lawman tadi. Ya, maafkan saya. Saya berdiri di Saya sini. kira kamu baju hitam putih. Tidak. Maafkan saya ya Nona. Tidak apa. Kenapa Nona? Howdy Nona. Tak, saya ingat dia lawman sebab baju dia hitam putih. Lagi-lagi dia berdiri di sini. Saya nak buat ID card. Kalau ID card selalunya di Sentenis, tapi dah waktu-waktu begini tidak ada. Ya, tidak ada. Sebab tadi Nona try pergi di area Rhodes. Kadang-kadang diorang ada di situ lepak. Nona try tanya sajalah. Okey, baik. Terima kasih. Sama. Nona hati-hati ya Nona. Suaranya agak lemau tu. Nona mau saya teman kah? Oh, tidak apa. Saya ada adik saya di situ. Mana adik? Nona, nama siapa Nona? Nama saya Hardian. Apa tu? Hardian. Lana D. Smith. Lana D. Smith. D. Smith. Ini bukan family Smith kah? Ya, saya family Smith lah. Atau saya Smith. Oh, so daripada Blackwater lah ni? Ya, betul. Blackwater. Oh, jauh betul perjalanan. Ya. Sebab sekarang saya tolong atuk saya dengan menjaga susu tu di ranch. Tapi waktu-waktu gini diorang di Rhodes. Itulah tadi adik saya buat di sini. Dia katakan mungkin ada lagi. Kita cuba. Tak ada, tak apalah. Tak ada. Diorang selalu datang sini untuk ziarah aja ni. Thank you for the follow. Baik-baik. Ya. Tak apalah. Terima kasih Nana. Nana. Sampai pun dah kuning dah. Dah kuning? Maksudnya? Ramai orang. Oh, ramai orang. Baik-baik. Okeylah, baiklah. Okay. Saya gerak dulu lah. Okay, gerak sekarang. Gerak sekarang, ya. Bye Nona, bye tuan. Baik Nona. Game apa ni? The Sims. Sudah kah? Tidak ada. Tidak ada lomen lah. Lomennya ada kah? Tidak ada. Saya tanyakan kepada tu. Satu dia, saya ingat dia lomen tadi sebab dia baju hitam tapi bukan. Mungkin di sana. Adik kamu mana? Itu saya pun tak tahu. Mana pergi? Tukar baju kah? Saya tidak nampak kah? Okay, sekejap. Saya play cheat.
Howdy. Howdy. Wan. Iya. Iya, Nona? Tira. Nama Nona siapa? Lana. Lana, salam kenal. Salam kenal. Kamu nama siapa? Snow. Snow? Anak bapak belak yang depan ni. Oh. Salam kenal. Salam kenal. Nama saya Lana D. Smith. Nama saya Black. Salam kenal lah. Saya Tuari. Tuan apa? Saya Tuari. Tuari. Salam kenal Tuan Tuari. Snow macam pernah dengar lah nama Nona ni. Oh, mungkin sebab saya jual madu. Mungkin lah. Mungkin Nona duduk di mana? Apa tu? Nona duduk di perkampungan mana? Blackwater. Wow. Kamu di sini kah? Strawberry. Strawberry. Oh, baik. Nina, Nona, saya nak kena cari adik saya. Salam perkenalan ya, Nona. Hati-hati. Mari masuk sini. Betul lah dia kat sini. Itu. Dengan dia. Ya, howdy Nona. Howdy. Howdy. Mau beli makanan kah? Oh, tidak. Saya nunggu adik saya tu. Baiklah. Brody, itu kakak dia, Brody. Tuan. Itu akak Ipa. Tuan. Ya. Dengan Sakura kan yang tumbleweed tu. Sakura? Ya. Siapa Sakura? Nona? Mana Ya. Sakura? Ya. Lomen dalam bar. Saya tidak faham Tak ada auto ke? Dia mereka deal dengan atuk saya. Ni ke Lomen? Order 250. Esok malam. Dia tengah sibuk tukar rambut tu. Jadi dengan Valentine sajalah saya buat. Boleh. So kamu nak malam ni juga Jikalau ada lah. Kalau tidak ada, tidak boleh buat apa saya. Ya. Saya tunggu saja. Tuan sampai pukul berapa? Sepertinya saya ada saja sampai ribut. Baik. Ya. Nanti saya surat ya. Boleh. Baik, Ya, Kak terima Tuan. kasih. Sama. Baik, saya sama. Minta Terima satu kasih set ya tadi. belanja. Ya, tadi kamu mau 4 beli set kah? saja. Buruk si. Tidak, tadi saya mau bagi kamu 4 bagi saya 1 saya lapar. Di sini saya tidak boleh ambil makanan lagi Sebab di sini katanya saya tamak sekali Tapi saya nampak, saya selalu nampak kamu buat sendiri untuk kamu. Jangan tidak Okey, jom. Terima kasih. Tuan. Ajar sekali. Baik, terima kasih juga Nona. Ya. Nona apa nama? Lana. Dan kakak dia Ya, betul. Akak kirim salam sama dia Bagi. Kirim salam sama dia. Oh, baik. Salam sama dia. Kirim salam Baik. Jom. Kakak mau makan minum kah? Banyak sekali dia belanja. Boleh kat satu. Ya, kau tak boleh buat lomen tu, tak ada. Tak ada. Itu bukan lomen tu. Satu kah? Bukan lomen. Mereka ke mana tadi banyak? Diorang ada ni. Vegetative landing. Tak tahu lah mereka ke mana. Di Saint Denis. Diorang di Saint Denis. Mungkin di Saint Denis ni. Mereka Dengan ni lah. landing tu. Ya, mereka. Tunggu kah? Tak apalah. Mari kita balik. Lain kali saja. Esok saja okey. Kakak okey, esok saja. Kakak nak tukar baju. Takut mereka tiada waktu siang. Ya, tukar baju.
Okay, mari. Kakak pakai baju ni kah? Ya. Kenapa? Okey saja, kamu nak pakai baju pakai saja. Okey. Hmm, Sekejap saya keluarkan dulu ikut. boleh. Hehehe. Ke sini ke tepi. Ya. Kejap. Boleh. Kamu cuba? Ya, betul. Tepat sekali. Boston. Adik tadi, tuan tadi kirim salam kat kamu. Yang mana? Yang tadi yang macam bergaduh-gaduh sikit dengan kamu tu. Dalam bar tu. Oh. Dia belajar kamu makan kah? Ya. Dia teman saya tu. Teman di kawasan sini. Kalau dia perlukan bahan-bahan masakan, macam kita kan ada herba lebih hari tu. Jadi saya jual dengan dia lah. Cuma kalau saya itu saya kurang okey lah dengan mereka. Dengan warga. Kenapa? Mereka inilah. Saya nampak hari itu mereka bersama-sama dengan rebels. Oh. Ya, dengan band-band itu. Mereka macam berhappy-happy kah dengan mereka? Yang mana? Itu bandit itu. Hello, bongsu. Saya dengar lagi kawannya mau join lah. Tapi kalau mau join kena tukar muka. Apa itu ah? Ya, kalau kamu mau join boleh saja, tapi kena tukar muka katanya. Ya, kena letak susu. Tapi kalau kamu okey saja, kamu kan berbisnes dengan mereka. Saya pun berbisnes, tapi sepertinya orang itu tidak memerlukan barang daripada saya. Mereka tidak surat mengambil. Ya, tidak menyurat. Kamu pernah cuba surat kepada mereka? Sudah, tapi tidak ada jawapan lah. Mungkin dah berapa kali kamu surat? Satu kali? Ya. Kalau sekiranya masih tidak ada tempahan, mungkin esok kamu boleh cuba surat. Tanya saja. Tanyakan daripada perbincangan kami hari kemarin, bolehkah saya tahu kalau tuan ingin teruskan buat tempahan garam atau ais, sebab saya ada stok yang sudah sedia. Katakan begitulah. Sebab kadang-kadang salon ni diorang sibuk, jadi diorang lupa. tidak, itu anak-anak buahnya saya rasa ambil sendiri ya. Tapi nanti saya coba tanya, kalau mereka kata masih banyak memang itulah, jurang ambil sendiri ya. Halo? Ya, saya ada ni. Tapi nanti saya coba tanya. Cubalah. Tak apalah, kamu cuba saja. Kalau sekiranya betul-betul tidak mau, tak apalah. Bukan rezeki. Apa ada di bawah tu? Haiwan apa tu? Mana? Ini, tak nampak kah? Tidak. Oh, yang tadi yang abang baling tu kah? Ya, betul. Tak nampak. Sebelah ni mata saya.
kamu Hi, I'm masih back. bermata alam lah. Ya, tapi saya rasa saya nak. Kenapa? Kamu masih kah? Iya masih. Bila hendak ke dunia masa depan, Nona? Saya tak tahu lagi lah. Saya dah nak kena end. Kita jumpa esok hari lagi korang. Thank you for korang yang stay, kasih gift, ada likes. Thank you Atingga. Kita jumpa lagi. Bye bye.